Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam channel Tukang Serba Boleh. Okey. So, apa kita nak tunjuk pada hari ini? Okey, kita nak tunjukkan sesuatu di mana orang panggil benda ni valve ataupun one way. Okey, dan pelbagai jenis macam-macam nama lagi ada. So, untuk harga dia bertukar-tukar. Ini untuk yang satu suku punya harga lebih kurang sekian. RM15 satu benda ni saja. So benda ni dia untuk jalankan air satu arah. So sekiranya korang pasang terbalik, so korang kena tengok betul-betul. Okey, ada anak panah di sekitar body. Sekejap saya try tunjuk korang anak panah tersebut berada di mana. Sekejap dia masih kabur lagi. Kita akan tunjuk anak panah dia. Dia ada anak panah. Di mana anak panah tu korang kena ikut arah dia, nampak tu anak panah dia. Okey, so katalah anak panah ni menurun. Okey, ni anak panah dia. Okey, kalau anak panah ni menurun, korang kena ikut menurun. So jap saya tandakan dulu. So ini water, okey, yang dipanggil valve untuk kita nak lajukan air. Kalau kata kita ambil daripada pipe utama, kita turunkan dia kepada tangki. Okey, yang tangki lah turun, air tangki turun melalui untuk masuk ke dalam tandas tu, kita gabung dengan pipe yang masuk ke dalam tangki. Okey, tapi pastikan pemasangan dia betul lah. Okey, anak panah dia diletak dengan betul. So kita nak pasang dia, kita kena pakai trip yang jenis macam ni, trip tembaga. Kenapa perlu pakai trip tembaga? Sebab kata kalau berlaku kerosakan, okey, kita tak payah nak potong lah, nak potong-potong dah pipe kita. So kita buka saja tanpa merosakkan dia punya trip. Okey, faham? So kata ada juga yang pakai jenis plastik macam ni. So plastik macam ni bagi saya kelemahan dia cepat loose. Salah satu dia cepat loose. Okey, kalau kita salah masuk trip, dia trip. Okey, menyebabkan ada kebocoran di bahagian keliling one way valve kita. So untuk video selanjutnya, kita nak korang komen, share dulu untuk video ni. Okey, kalau ada banyak yang nak belajar, baru kita naik yang kedua punya video. Apapun terbaik.